So kita dah siap hari ni nak pergi ke Bursa. So ni outfit kita. I tak sempat nak record tadi sebab macam kelang kabut sikit. So I pakai dress, lepas tu dengan apa ni, coat, tudung putih, Kibi pakai topi, baju putih, jaket ni dan kasut lah. Okay, so sekarang kita nak pergi sarapan. Lepas tu 7.45 kita akan gerak pergi ke Bursa. Mungkin kita akan jalan dulu kat sini. Lepas tu kita akan pergi ke Bursa tu dalam 5 jam macam tu perjalanan lah. Okay, see you guys. Bye. Dia tak tahu kenapa panggil kapas. Soalnya dia kalsium lah. Tapi nampak macam kapas lah. So hari ni kita akan pergi ke Istana Kapas. So kalau kata kita buat sempat tengok balloon apa nama, balloon A tu, kita akan tengok sekali lah. Sebab sekarang ni dia kata government still yellow flag. Kalau green boleh terbang. Sebab sekarang apa nama, salji heavy. So kalau nak terbang macam bahaya sikit. So kita sekarang on the way pergi ke Istana Kapas dulu. Later kalau kita pergi ke balloon, saya akan tunjuk korang. Mesti cantik. Kita nak masuk untuk pergi ke Istana Kapas. So cantik ya, pagi-pagi. Sekarang kat sini pukul 8 pagi. View dia sangat lawa. Mentari sibuk gila. Tengok balloon serta jalan kaki untuk sampai ke atas bukit. Lepas tu baru kita boleh tengok balloon. Sangat sejuk. -5 kat sini. Kita nak pergi ambil gambar dekat balloon. Kita sampai. Guys, tunjuk cantiknya. Air panas juga, boleh rendam kaki kat sini. Kibi, how are you feeling? I'm feeling too cold. Balloon. Balloon tak banyak yang naik sebabnya baru dapat green light daripada government untuk terbang. Cantiknya. So airnya mengalir. Memang panas tau kat sini. Kita nak cuba rendam tangan kat sini. Apa dia? Rendam tangan. Tangan. Nak ambil gambar ni. Tak, dia panas. Dia pensil.
Tangan so kering ah. So cold, right? I know, but you know, when you go back to Malaysia, I think you will miss this weather. Yes. Izina, are you? So lepas ni kita akan pergi ke Factory House. Dia kata dekat situ barang-barang yang dia jual tak dekat tempat lain. Memang dekat situ je. Mungkin ada macam tuala bambu Sebab macam apa Turkish people pun semua pergi situ. Kita jumpa kat situ. Kita dah sampai dah kat sini. So sekarang kita nak turun nak tengok kedai dia. Jom. Lot of bags. Ada bag, ada towel, ada muffler, sejadah. Ini sebenarnya kan ni tuala tau, bukannya muffler, tapi dia boleh buat muffler jugalah dia cakap. Tapi sebenarnya dia memang tuala yang dia buat daripada bambu. Tudung. Comel tak? Comel kan? Kat Malaysia susah nak dapat macam ni. Kalau ada pun mungkin kat Shopee, tapi tak tahu lah, tak jumpa. Tapi memang comel. Harga dia, jom kita tengok harga dia berapa. Ni tau, ada banyak kat sini. Harga dia 1,300 TL lah tu. TL tu lira lah, lira. Yang tu convert lah sendiri. Berapa? What do you want? Ada banyak gila aiskrim. Tengok sini, tengok. Caramel ada, Oreo ada, Blue Sky ada. Dekat sini dia tak berapa sejuk sangat. Dia ada, excuse me. Lagi kakak adik nak yang mana? Ada banyak flavor. Baby, Yes. yang warna biru tu Blue Sky. Tu Ina Sky Blue lah lebih kurang. So I nak vanilla. You nak apa? I nak kongsi je lah dengan you. Tak mau. Tak mau kongsi. Dia ambil pistachio pun sedap ya. Sekarang kita dah siap makan. Kita sambung perjalanan untuk pergi ke Bursa. Tour guide kita cakap dalam 3 jam setengah lagi nak sampai. Sebelum sampai tu kita akan berhenti dekat satu area lagi, kencing dan sebagainya. Dan kita akan Lembu sebab. lembu tu selalu kita tengok dekat kotak susu. Apa ni? Good day tu. Tapi kita tengok kat sini. Lembu ni memang hitam putih. Macam cantik. Besar-besar. Besar siap. Cantik. Dah sampai kat Bursa. Kita nak pergi tengok dia punya dessert. Jom. Every day in the morning you can drink just a little bit before eating. This is amazing for lowering the cholesterol. This is #1 for heart, and this is very good for stomach and gases, and this is a very good antioxidant, okay? Just put a little bit in hot water. Let's say 7 or 6 leaves is enough. 5 leaves, 6 leaves is enough. And then you add hot water, hot milk, hot coffee, anything hot is good. And then you drink without sugar, actually. Who want to try? Everybody. You can drink. This is very, very good for health. I will let you try. Banyak-banyak perfume ni. Perfume ni yang paling sedap sekali bau dia. Ini dia kita orang beli juga yang ni. Ini harga dia 800 lira. So 800. 12 ml. Kita orang nak ambil yang kecil ni 3 ml 600 lira. Dia tak kasih, dia suruh ambil ni. So teracun ni memang wangi gila. Sampai dekat Hotel Bursa. So kita duduk dekat hotel ni. Okay, kita nak tour bilik. Masuk dulu. Okay, first thing je masuk terus ada toilet. Berapa lama asyik toilet ni? Toilet dia macam tu je lah. Tapi tak ada bathtub macam semalam. Lepas tu dia ada katil. Lepas tu dia ada cermin. Paling penting sekali.
Lepas tu ada almari macam biasa kat sini. Ada iron tak? Ni ada slipper. Sebab semalam punya bilik walaupun dia 5 star, dia tak bagi kita slipper. Kita datang sini tak bawa slipper. So bila kita nak turun ke tempat dinner tak ada slipper. Okay. Lepas tu dia ada kerusi, kopi macam ni. Ada meja makeup sikit kat sini. Lepas tu kita punya view, boleh buka tak? Okay. Lepas tu dia ada koridor, kita boleh keluar kat sini. Okay, yang ni I rasa ni hospital kot ni. So kita punya ni view dia macam ni je. Tu je. Lepas tu kat sana dia punya bandar. Di kedai malam-malam. Jom. Kedai ni dekat je. Hotel kita orang kat belakang ni je. Okay. Jom masuk. So kita dah balik daripada kedai tu. So kita beli apa? Beberapa jajan. Beberapa jajan kita unboxing. Kita tengok kat dalam. Okay. Yeah, so barang-barang yang kita beli tadi, of course Maggi. Sebab tadi kita makan memang nasi dia memang sikit sangat. Satu scoop tu memang bukan scoop Malaysia tau, scoop dia kecil je. So kita memang beli Maggi je. Maggi ni jenama Turki lah ni. Ini perasa traditional seasoning. So ini beef seasoning. Okay. Yang penting ada halal. Lepas tu kita saja nak try. Ni dia punya macam yogurt kot ni. Yogurt strawberry. Harga dia 5.5 lira. Ini berapa yang ni? 60 sen je kot ni. Lebih kurang lah. Berapa posen je lah. Yang ni pun sama. Ni berapa posen je. Yang semua tadi kita spend banyak ni. Air ni pun sama. Tapi okey lah bagi air. Tadi kita spend untuk barang-barang ni 90 lira semua sekali. RM10.92. Kalau korang nak travel kan, korang patut download converter punya calculator ni tau. Ni, yang ni. Converter ni memang bagus. So korang boleh tukar ikut negara korang pergilah. Contohnya macam kat sini contoh Jepun kan. Contoh Jepun 500 yen. So macam-macam negara kat sini ada. So sebelum nak beli korang boleh tengok dulu harga kat sini supaya tak adalah macam kena scam ke apa ke kan. Sebab kita kan tak tahu duit dia orang. Morning. Kita hari ni tema biru. Nak pergi ni lah. Nak pergi tengok masjid. Jom. Daripada Kaabah dia ambil. So dia ikhlaskan supaya kita boleh tengok lah. Dia kata masjid ni dah 600 tahun dibina. Dia menarik sikit masjid ni sebab dia, kalau korang boleh tengok, jom I tunjuk, jom. Masjid ni yang menarik dia sebab dia buat kolam ni, bukan kolam lah, tempat air semayang ni untuk lelaki boleh ambil wuduk dekat sini. Lepas tu dekat atas ni, kalau korang boleh tengok, dia ada macam cahaya boleh masuk dekat dalam. I nak tunjuk korang, jom. Benda yang dalam kaca ni pun dia kata daripada Kaabah. Lagi satu, warna asal masjid ni, jom kita tunjuk. Warna coklat ni memang saja tinggalkan supaya kita boleh tahu asal warna masjid ni warna apa. So dia memang sajalah 600 tahun dulu. Warna dia yang coklat gelap sebelah sini. Sebelah sini. Yang ni yang dia dah
dah cat baru lah. Yang ni yang lama. Ni memang disaja tinggalkan. Dia memang tinggalkan kat tempat ni je. Yang lain semua dah tak ada dah. Bayangkan masjid ni dah 600 tahun. Jom, ada banyak pelancong kat belakang. So kita nak ambil gambar dulu. Lepas tu nanti kita kecap balik. Would you like to drink apple tea? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Okay? Apple tea. Dapat 120 lira. RM15 di Malaysia. Cantik, macam tu. Sekarang kita dah siap lunch. Kita daripada Bursa ni, kita akan pergi ke Istanbul. Lepas tu kita akan pergi ke Spice My Head. Rempah-rempah, kedai rempah. Lepas tu kita akan naik boat cruise. Okay? Kapal. So hari ni aktiviti dia tak banyak sangat. Tapi malam ni kita akan tidur dekat Istanbul. Lepas tu besok kita akan ada flight untuk balik lah. So pergi ke Istanbul ni ada masa dalam lebih kurang perjalanan 2 jam. 2 jam setengah macam tu. Selalu 3 jam. Tapi hari ni tak jam sangat. So dia kata mungkin boleh sampai 2 jam atau 2 jam setengah. Ikut pada traffic juga. So kita jumpa nanti dekat Spice Market. Bye. Bye. Ini Osman Gazi Bridge yang menyambungkan Bursa ke Istanbul. Jambatan ni lah panjang. Istanbul balik. So ni adalah Spice Market. So nanti saya akan tunjuk korang dekat dalam macam mana. Ni masjid dekat sini. So sekarang kita nak pergi, dia tunjuk kita kat mana toilet. So nanti dalam pukul 3 lebih kita akan jumpa balik. Apa ya?
Sedap. Ambil ke air panas. Jagung bakar. Sedap. Jauh. Sekarang kita nak pergi naik cruise. Kapal cruise. Lepas naik cruise, kita akan makan roti dalam dia ada ikan. Komen. Tapi tu lepas naik cruise lah. Sekejap lagi. Ini sekarang kita nak pergi naik cruise. Kalau korang nampak ke atas ni, di sini cruise. Lepas tu salji pun turun lagi sekarang ni. Sejuk tak Kebir? Ayang. Makan roti ikan. Roti ikan kat dalam burung. Roti ikan. Last day kita dekat Istanbul. So lepas ni kita akan pergi ke Leather Factory. Lepas tu kita akan pergi lagi satu macam bazar untuk kita shopping. Lepas tu kita akan lunch. Lepas tu kita akan pergi ke airport. So hari ni memang last day kita dekat Istanbul. Sekejap je rasa. Sampai tempat Leather Factory kita akan tunjuk orang yang dia tunjuk dekat kita. Hello from Turkey. Hello. Sangat. Sejuk. Dia memang sedap. Hello. Sekarang kita nak pergi ke apa? Grand Bazaar. Grand Bazaar untuk shopping, untuk habiskan duit dekat sini. Tapi kan kalau korang tahu jalan ni macam area-area dekat Perry. Sebab semua kedai kat sini memang mewah macam kat Perry. Betul. Saya tunjuk korang Situ ada ni apa ni money change belah sana tu.
barang kemas, baju-baju. Ni macam dia kurang jalan Baju dekat PV. Cuma ni kat PV tak adalah pokok-pokok ranting macam ni. Dalam bazar ni macam ni je. Sama macam dekat tempat semalam. Very sejuk. Dalam ni pun sejuk. Ni dia macam Petaling Street. Tapi versi Turki punya dia indoor. So korang boleh tengok. Orang cakap dekat dalam ni lebih mahal berbanding dekat luar. So, jom kita jalan dulu. I turunkan untuk korang. Lagi Malaysia boleh datang orang murah. Jadi kita masuk ke sini kan? Ya. Berhenti makan sekejap. Kita kebab. Ya. Sampai. Sekarang kita nak pergi makan dekat kedai yang Indonesia punya kedai. Jom. Biasa jalan sengit. Asal jalan sengit. Jauh juga kita jalan ni. Kita punya last stop. Sekarang kita punya last stop dekat Taksim. Lepas kita dekat Taksim ni, kita akan pergi ke airport untuk fly balik Malaysia. Jom. Sekarang kita dah dekat Taksim. Kita nak kena naik escalator, naik atas. Lepas tu baru kita last shopping kat sini. Kita kena habiskan semua duit. Sebab kalau kita tukar currency duit dapat murah. Tempat dia macam ni. Macam dekat bawah kolong. Kita kena naik atas. So, dia suruh kita berhati-hati sebab sini banyak pickpocket. Anjing dia duduk depan lift, guys. Anjing dia memang duduk betul-betul depan escalator. Ni sekarang dekat Taksim. Taksim. Like macam Bukit Bintang. Bukit Bintang punya tempat.
Dia macam bintang. Kita nak cuba coklat Dubai ni. Ni 25 lira je. Kita beli dua yang kecil. Test dulu, nanti tak sedap. 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 Beli juga. Untuk take away sebab katanya dekat airport Turki mahal. So kita order yang set. Kita beli yang set yang ni dalam RM12 satu set. Harga dia RM16 untuk satu set. Kita beli makanan ni. Ada shopping. Kita ambil di airport. 1 jam perjalanan nak sana. Sampai tidur, charge phone semua. Flight kita pukul 8 malam. So I rasa vlog untuk kali ni sampai sini je. Jumpa lagi korang dekat next video. Pada yang sudi tengok sampai habis vlog ni, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thank you support kita orang Bye.